Tak apa lagi, je lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Pada hari ini kita di Kampung Gentle Kancil menajikan enjin L2S Turbo. Pemilik dia pakcik kita ni, okay. So dia dah kali kedua. Kali pertama dia bawa Mazda 626. And then untuk kancil ni memerlukan satu motor produk jurukarbon. Untuk L2S kita masukkan hose vacuum dia di sini. Kita cabut hose original, pasang hose pendua, dia akan masuk selepas pada total body. Kita masukkan secara perlahan separuh botol untuk stage yang pertama. Selesai saja proses yang pertama, kita masuk separuh botol, kita akan terus tekan minyak secara perlahan untuk keluarkan karbon melalui exhaust system. Selesai saja proses yang pertama, kita akan habiskan dalam produk jurukarbon ini hingga habis. And then proses yang sama lah, proses yang penghabisan, kita akan terus injak minyak untuk keluarkan karbon melalui exhaust system. Asap dah kekurangan, kita dah boleh terus pandu kereta kita seperti biasa. Lagi zero, lagi hero. Bersiaran langsung di Kuantan, Pandai Timur.